hari-hari dia makan roti sahaja. Cuba bayangkan kalau kita letak di tempat dia, apa perasaan kamu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita akan membeli alatan memasak kepada seorang mualaf. Jom ikut saya. Sebenarnya kita nak bantu dia oleh kerana dia mempunyai itu serangan jantung. Sumbat 3 saluran. Jadi dia tengah tunggu panggilan daripada pihak hospital dan kini dia memang tak dapat bekerja lah. Dia tak ada income, tak ada kewangan. Maka dia perlu untuk meminta bantuan daripada orang ramai untuk dia dapat makan roti setiap hari. Jadi kita rasa sangat-sangat sedih. Maka kita bantu untuk membeli barangan. Cuba bayangkan guys, kalau dia tak ada alatan untuk masak, hari-hari dia makan roti sahaja. Cuba bayangkan kalau kita letak di tempat dia, apa perasaan kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cái này gầm gạo luôn. Ồ. Okey. Nè. Cầm xả. Okay, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Musra tahu kita datang sini untuk menghadiahkan alatan memasak di dapur. Kerana hari itu bila kita ziarah, brother bagi tahu memang hari-hari makan roti sahaja. Sebab brother tak dapat nak bekerja kerana brother menghadapi itu penyakit sakit jantung yang ada sumbat 3 saluran kan. Dan tengah menunggu panggilan daripada hospital untuk meletak stand dengan 3 saluran itu kan. So bila kami dengar kisah itu kan, kita sangat sedih lah. Jadi kita ambil inisiatif untuk membeli sedikit barangan alatan dapur untuk brother memasak di rumah lah. Lebih baguslah kalau hari-hari makan roti pun Allahu Akbar. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi apa-apa pun brother, bila Allah uji kita, kita kena bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kerana bila Allah uji kita, bermakna Allah memberi perhatian kepada kita, Allah masih sayang kepada kita, barulah Allah bagi kita ujian. Okey? Dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya Allah bagi ujian kepada kita yang kita sanggup tangani. Mustahil Allah bagi ujian yang kita tidak mampu untuk tangani. Boleh faham? Boleh. So Allah tahu, Allah maha mengetahui brother punya kondisi. Maksudnya brother boleh tahan sampai mana. Allah bagi ujian yang brother mampu tahan lah. Apa-apa pun brother sabar. Okey, insya-Allah hari ini kita dapat jumpa pun kerana Allah. Okey. Jadi jangan putus asa. Sebenarnya Allah sedang sayang brother dan Allah menaikkan darjat brother dan ampunkan dosa-dosa brother yang sedia ada. Insya-Allah. Okey, kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.